Penat kerja tapi gaji masih tak cukup-cukup. Penat sangat. Kerja siang malam tapi gaji masuk sehari je sempat pegang. Sedih sangat rasa. Barang dapur pun nak berkira kena beli. Anak minta mainan pun Kak Im cakap, nanti ya sayang, hati ibu mana yang tak sedih. Masa dengan anak-anak pun makin sikit. Tapi hidup tetap rasa tersepit. Sampai satu hari tu, Kak Im nekat, Kak Im nak ubah. Kak Im mula cari bisnes yang boleh Kak Im buat daripada rumah, tak ganggu masa dengan anak-anak. Dan Kak Yung ada jumpa satu business place ni. Komen nak tahu Kak Yung dan tekan butang tambah untuk kita bersahabat dan share kepada ramai kawan-kawan kita yang mengalami nasib yang sama. Bisnes mudah, modal rendah, ulangan luar biasa. Sekarang Kak Yung ada masa dengan anak-anak dan duit pun Alhamdulillah makin cukup. Kak Yung tahu ramai yang rasa sama macam Kak Yung rasa dulu. Tapi percayalah, kalau kita tak mula, kita akan terus duduk di tempat yang sama. Allah tak akan ubah nasib kita kalau kita sendiri tak ubah nasib kita. Tekan gambar biru Kak Yung tu dan isi maklumat yang Kak Yung perlukan untuk Kak Yung bantu korang. Dan tunggu Kak Yung dan tim kontak korang dengan segera. Al-Khawlah Warriors, bangkit berjuang, berjaya bersama. Percaya, hidup penuh keajaiban. Assalamualaikum.